Alright, Assalamualaikum. Cara nak pasang motor kipas cara kalau kita jangan ikut warna dia ni bukan wire lampu ataupun wire apa-apa. Dia dekat motor dia ni saya pasang ikut istilah elektrik, dah berasap, 2 kali berasap. Harap boleh pakai lagi lah. Yang ni scan, nanti dia akan keluar dia punya tu. Baru sikit lagi saya lampirkan sekali. Dia keluar okey, warna biru, mana apa. Kejap lagi. Alright, ini wire daripada kipas lah. Okey, dia pergi macam tu kan. Okay, bermakna yang ni dia punya live. Tak perlu pun buka switch ni, mana potong je. Yang ni jangan potong. Bermakna dia ada 4 wire. Yang datang pun motor kipas tu pun ada 4 wire. Okey, saya dah susun macam ni kerana saya ingat macam ni lah. Okey, bermakna yang ni speed 1, purpose speed 1, speed 2, speed 3 kan. Lepas tu kalau ikut diagram tu tadi, yang ni memang biasa current, dia akan datang live dengan neutral. Okay, bermaksud yang biru ni dia neutral. Neutral warna hitam. Ini daripada motor kipas yang baru lah. Okay, hitam neutral, biru speed 1, putih speed 2, merah speed 3. Bermakna akan sambung ikut ni lah. Tak perlu ikut color Dia biasa kalau wire ni kita akan ikut color kan bila kita nak sambung. Tapi untuk kipas dia berbeza. Okey, sebab live dia duduk sini. Lepas tu neutral dia warna biru. Okey, yang daripada motor kipas warna hitam. Okey, macam ni lah. Okey. Untuk carikan dia punya ni, dia ada macam saya tunjuk tadi lah. Dia ada ni. Scan je ni dia akan bagi diagram lah. Diagram untuk wire-wire ni. Dah pasang saya tak pakai tu connecting. Sekejap, pelak cabut dulu. Nak pegang-pegang. Okey. Dia sepatutnya dia ada connecting tu, apa? Yang penyambung tu untuk sambung-sambung wire kan. Tak ada nak beli kedai elektrik. Okey, macam ni lah. Mana lulus lulus. Okey, ini wire live lah ni. Yang ni akan potong. Dia akan sambung. Dia pergi macam tu lah. Nak cerita lebih pun tak pandai. Okey, yang neutral cuma kita ni je. Tak perlu ikut wire. Biru ni sekarang yang duduk dekat sini mesti wire live ni. Wire live. Wire live ke wire neutral wire live. Okey, mana neutral ni yang kipas datang warna hitam. Warna hitam nombor 1 tengok. Speed 1 warna purple, dia pergi biru. Tadi saya pasang biru ke biru macam tu. Berasap, 2 kali berasap. Lepas tu switch nombor 3 dia pergi warna putih. Tadi putih ni saya pasang dekat speed 3, berasap juga. Itu kali yang kedua. Okey, kali ketiga macam saya cakap tadi, ikut diagram tu. Bermakna kalau tengok warna ni apa. Okey, speed 1 purple ke biru, speed 2 kuning ke putih, speed 3 putih ke merah. Hitam ni neutral. Mana kena scan dekat kepala kipas tu, tengok dia punya diagram tu. Okay, alright, thank you. Okay, like, comment and share kalau video ni bermanfaat. Terima kasih. Alright, barang jadi mantap. Hari tu dah tukar ni. Lepas tu siap dah servis. Sekejap je elok dia. Lepas ni kalau mau kipas dalam lama kan, tak payahlah nak tukar-tukar ni kan. Terus beli je kepala ni sekali je dapat ni. Dia bagi dah one set, tinggal pasang je. InsyaAllah lah daya tahan dia tak tahu nak kata, tengok penggunaan lah. Kalau 24 jam berjalan, tak sampai sebulan boleh meninggal balik motor ni kan. Alright.